Kalau dalam bilik kita ni Betul lah. ada 2 orang lah. Betul lah. At least 2 orang yang Betul lah. ada isu kesihatan mental lah. Gangguan kesihatan minda tu memang ada korelasinya dengan kes-kes penceraian. Itu adalah satu scientific statement yang agak tepat. Lelaki biasanya jangan emo sangat bro, jangan emo sangat kan. Dia lebih, kalau emosi tu perempuan macam tu kan. Tadi persoalannya, macho tak mahu orang lelaki ni kalau menangis tu kan. Lalu Abdul Rahman berkata, "Ya Rasulullah, anta pun menangis ke?" Lalu Rasulullah jawab, Assalamualaikum, selamat datang ke episod baru Borak-Borak Rumah Tangga, di mana kita akan bincangkan pelbagai perkara tentang perkahwinan. Saya Zafrul Nordin, pengasas My Sakinah, selaku hos anda hari ini. Dalam sebuah rumah tangga, kesejahteraan diri adalah amat penting untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonian satu rumah tangga. Kesihatan diri boleh dipecahkan kepada 4 area, iaitu kesihatan fizikal, kesihatan mental, kesihatan spiritual dan juga kesihatan emosi. Bila kita cakap tentang kesihatan dalaman ni, biasanya para lelaki akan menjaga kesihatan fizikal. Tetapi kalau nak cerita pasal emosi, mental, kira tak macho lah kan, tak masculine. Jadi perkara ini biasanya ditolak tepi. Dan perkara ini boleh membuat kepada mengabaikan kesihatan dalaman untuk para isteri dan juga anak-anak. Jika perkara ini diabaikan untuk lama-lama, mungkin pasangan anda ataupun isteri anda akan cenderung kepada depression, rasa kesedihan, dan dia akan mengeraskan hatinya. Lama-lama jadi tawar hati yang mungkin akan membawa kepada perceraian. Hari ini kita telah menjemput seorang tokoh dan figura yang sangat dikenali dalam bidang kesejahteraan diri, iaitu Dr. Adnan Omar. Dia memang dikenali juga sebagai Dr. Adnan. Dr. Adnan, selamat datang Dr. Adnan. Terima kasih banyak kerana sudi datang ke podcast kita hari ini. Okay, terima kasih kepada My Sakinah kerana sudi menjemput saya untuk membawa track suami. Okey. Jadi doktor ni saya tahu, doktor ni seorang yang sangat dikenali dalam industri ni. Ramai juga saya dah jumpa kaunselor ataupun clinical psychologist yang kata doktor ni adalah mentor kepada dia orang kan. Tapi doktor ni sangat sibuk, dah boleh kira social media shy lah kan. Right. Tidak banyak di social media. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk pendengar kita yang social media kat luar sana, follower sana, untuk kenali Dr. Adnan. Boleh minta doktor untuk kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pihak My Sakinah kerana sudi menjemput saya dalam tajuk yang agak barulah kot untuk saya sebagai seorang suami. Sebab biasanya saya ni dikenali sebagai suicidologist, the study of suicide sebenarnya. Tapi ada jugalah ceramah-ceramah, perkongsian yang saya buat untuk golongan-golongan suami dan kesejahteraan minda keluarga. Asalnya saya ni orang Kelantan. Duduk dekat Amerika 14 tahun sebenarnya. Memang kahwin pada umur yang agak muda, 21 tahun. Kahwin dekat US, umur yang sangat muda, dan anak 3 orang, semuanya warga negara sana juga. Lalu duduk kat sana 14 tahun, menjadi suami, dan anak yang sulung pun dah 30 tahun lebih lah kot. Cucu yang pertama tu nak masuk sekolah rendah dan tahun depan. Masya Allah. Lalu sudah tentunya rakan-rakan suami semua dalam hidup berkeluarga kita kan. Betul yang cakap Encik Zaf tadi. Orang lelaki ni memang kena macho lah kot. Dan dalam masyarakat kita, nangis-nangis, murung-murung ni dikatakan kurang suami lah kot. Ya, doktor, saya tanya persoalan sikit. Doktor kahwin di US tu dengan warga negara Malaysia ke dengan warga negara Amerika? Saya kahwin dengan orang Jawa, Kampung Parit Jawa, Sanglan, Pontian. Sebab tu saya sekarang tinggal di Johor Dan Allah takdirkan isteri tu belajar chemical engineering. Saya bidang kemanusiaan, dia bidang yang sangat berbeza lah. Di mana memandang hidup tu dia lebih black and white, saya mungkin tak ke situ lah kan. Lalu dalam kehidupan kita sebagai seorang suami ni kan,
Itu benda yang kita kena fikirkan juga, disebabkan dia melibatkan kesejahteraan emosi tadi. Okay. Lalu dalam sejarah kita sebagai seorang suami, okay, dan dalam masyarakat yang kita rasa tak berapa nak jumpa tempat-tempat untuk kita meluahkan perasaan, sedangkan itu faktor yang sangat besar untuk menjaga kestabilan rumah tangga kita. Okay, maka mungkin kita kena berkongsi sama-sama lah kot tips-tips bagaimana untuk kita mencari kesejahteraan dalam memandu keluarga kita. Doktor, saya nak tertarik kan. Doktor daripada asal dari Kelantan. Saya pun nak tahu cerita macam mana daripada Kelantan ni boleh sampai kepada US pada umur 21 dan berkahwin di sana dan duduk daripada Kelantan ke US duduk 14 tahun kan di sana. Dan macam mana orang Kelantan, apa doktor punya minat dalam human sciences Betul. Saya memang tertarik nak tahu. Mungkin bila kita duduk dekat luar negara agak lama dan kita fikir-fikir pasal apa yang berlaku dengan negara kita. Mungkin di luar negara tu dia punya NGO lebih banyak, NGO yang melibatkan penjagaan kesejahteraan minda dan emosi lebih banyak. Lalu kita belajar untuk mencari ruang-ruang untuk menjaga kesihatan minda. Walaupun asalnya saya ni ditajuk oleh GPA untuk buat chemical engineering juga di US Okay, tapi disebabkan minat dalam bidang-bidang kemanusiaan tu, lalu saya menceburkan diri ke dalam psikologi, sociology dan abnormal psychology lah kat situ lah kan. Okay. Walaupun asalnya nak belajar pasal manusia Okay. Last kita belajar pasal diri sendiri dan kita gunalah ilmu-ilmu yang kita jumpa secara buku ke, secara teori ke atau secara dengan interaksi dengan orang-orang di barat tu untuk kita guna dalam kita memimpin keluarga kita sendirilah supaya kesihatan minda tadi lebih terjaga. Dan pada masa sekarang sudah tentunya kesihatan fizikal dan yang lain-lain tu kita juga jaga bersama-sama. Jadi kalau doktor dibesarkan macam kalau nak kirakan pada zaman-zaman dulu psikologi bukan satu bidang yang dikenali. Betul. Jadi saya nak tanya apa yang memutik minat kepada bidang psikologi ni? Adakah ibu bapa doktor sendiri yang memang tekankan? So memang saya selalu tertanya orang dulu-dulu ni macam mana dia dapat kenal psikologi dan dia minat psikologi. Bukan benda ni memang jarang. Orang-orang kita jarang kita ceburi bidang ni. Dia ada dua personal stories lah Pertama, bila saya kahwin agak muda lah kot ikut standard-standard sekarang. Lalu kita terpaksa rela memimpin keluarga dan Allah takdirkan tahun depan terus dapat anak yang pertama dalam usia yang awal 20-an. Nak tak nak kita kena mencari ilmu untuk diri sendiri. Itu personal stories yang pertama lah kenapa tercebur dalam bidang psikologi. Okay. Keduanya dari segi akademik. Saya ni tak pernah lagi diuji dengan susahnya akademik lah Jadi bila habis bachelor's tu asalnya dalam international relations dan sociology, buat double major lah. Okay. Kemudian dapatlah beasiswa daripada US untuk menyambung dengan lebih lagi dalam masters dan PhD. Jadi asalnya kepentingan diri sebagai seorang suami je sebenarnya untuk memahami diri sendiri nak memimpin keluarga tadi, sebab saya punya orang kanan ni dia orang engineer dia orang matematik, dia orang black and white Lalu kita punya emosi kadang-kadang dia tak selari, tak seharmoni kat situlah. Jadi saya sendiri kena cari ilmu tersebut. Okay, yang mungkin nanti akan kongsikan dengan para suami dalam modul kita nantilah. Okay, dan ditakdirkan lepas tu Allah mudahkan urusan, terus saya sambung master dan PhD dalam bidang psikologi dan terus mendalami bidang-bidang yang sebegitu. So doktor dapat tajaan untuk nak continue psikologi daripada pihak US? Daripada University of South Carolina, Columbia. Oh, okay. Menarik. Jadi nampaknya macam doktor ada kisah yang personal yang untuk nak membimbing keluarga sendiri kan, nak menguatkan rumah tangga sendiri dan juga
dah banyak lah dalam bidang kesejahteraan diri ni kan. Mungkin doktor boleh ceritakan kat Malaysia ni ada tak pertubuhan ataupun NGO yang doktor bangunkan ataupun doktor start untuk nak membantu masyarakat umum? Secara officialnya, saya Timbalan Pengerusi Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia, dan saya dalam unit modul yang membangunkan 5 modul lah. Okay, dan memang kami ada satu modul yang kami namakan My Sakinah. Okay. Dalam 20-30 tahun yang lepas, kita mengharapkan Western Psychology itu memasukkan elemen psychospiritual dalam the studies of psychology, tapi dia tak berlaku. Lalu kita menubuhkan di Malaysia satu pertubuhan yang nak tengok juga isu-isu psychospiritual tadi dalam memanfaatkan kesejahteraan manusia tadi dalam konteks kita yang suami dan yang keluarga tadi. Keduanya, mungkin para suami bertanya ya, kadang-kadang kita ni berteori je lebih ya. Okay. Tapi saya juga lokem ya di Pusat Psikologi Nur Hayah di Taman Daya Johor Bahru, di mana saya juga buat individual counselling dan couple counselling lah dalam isu-isu rumah tangga dan suami dan isteri. Doktor, kepada pendengar luar sana yang mungkin tidak berapa tahu tentang psikospiritual, boleh bagi satu ringkasan apa itu psikospiritual sebenarnya? Psikospiritual ni adalah usaha-usaha untuk kembali sebenarnya dah ada dah. Jadi kalau kita tengok kekuatan manusia tu dia ada 4. Tadi pun dah sebut sebenarnya dalam yang asas tadi, kekuatan fizikal tu jaga pemakanan kita, exercise kita, tidur kita dan rehat kita tu kan. Okey. Keduanya kekuatan minda manusia, bila Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kita ni khalifah lah. Dalam konteks kita ni khalifah sebagai seorang suami lah. Jadi minda tu kena kuat, sebab tu dah kita ada kesihatan minda tadilah. Okey, elemen ketiga kita tu anggota kita, yang keempat tadi kekuatan spiritual kita. Dalam teknik-teknik counselling dan membantu suami-suami yang mantap ni, kadang-kadang kita punya emosi dan spiritual tadi sepatutnya boleh saling sokong menyokong lah. Sebab itulah teknik yang sangat mudah lah kan. Kalau masalah besar orang Malaysia ni insomnia, susah nak tidur. Bukan tak boleh pejam je mata, tapi tak lena jugalah kan. Okay. Lalu dicadangkan dalam konteks kita tu, kita berzikir ya. Berzikir tu psychologically speaking, walaupun asalnya dia spiritual lah, sebab dicadangkan oleh agama kita ya, dia boleh memperlahankan wave minda kita tadi supaya lebih tenang, lalu kita tertidur. Lalu kita boleh mengatasi salah satu gangguan kesihatan mental tadi, insomnia, menggunakan teknik-teknik yang lebih spiritual. Itu contohnya tadi. Okay. So, menarik juga sebab doktor dah ceritakan tentang mungkin ada masalah bila tidak ada kesihatan dalaman ni lah, saya panggil dalaman kan. Dan macam doktor pun sebut tadi, insomnia. So, saya mungkin nak share dengan doktor beberapa masalah yang kita dapat temui daripada My Sakinah, program My Sakinah yang memang sedia kala kan. Satunya memang bila pasangan ni dia sibuk, dia ada pengabaian fizikal, dia tak menjaga kesihatan fizikal dia kan. Mungkin dia membawa kepada ketidakseimbangan mental, minda ataupun emosi dan spiritual. Dan satu lagi saya dapati sekarang ni memang saya nampak ramai yang ada masalah kesihatan mental ataupun kesihatan minda, kebimbangan, anxiety, kemurungan, depression ataupun kesihatan yang lain kan, yang tidak ditangani ataupun dia tak sedar pun ada, yang membawa kepada konflik dalam rumah tangga kan. Dan sini mengabaikan emosi, misalnya katakan lelaki biasanya kan, jangan emo sangat bro, jangan emo sangat kan. Dia lebih, kalau emosi tu perempuan tu kan. Okay, dan ini bila para suami ni, saya rasa para suami ni kadang-kadang dia ada stres dan keletihan, dia bekerja, dia buat banyak benda kan, dia secara fizikal, dan dia membawa stres sebab dia ada banyak tanggungan dia, dan dia memikirkan tentang dia punya, yalah, lelaki ni memang dia akan jaga keluarga kan. Saya rasa doktor pun tahu kan, betul kan, dah sampai belajar ni semua kan. Dan juga pertikaian kesihatan dan gaya hidup kan. Jadi kat sini pun dah terjebak dengan apa yang disebarkan di social media,
kehidupan macam ni kan, makan sini makan sana. Jadi dah macam dia dah tak seimbang macam tu. Dan ada juga unsur-unsur luaran, ideologi liberalism, feminism, secularism and things like that yang mungkin dah bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi saya nak doktor dengar masalah ni, mungkin dia nak share. Doktor, ada tak satu masalah yang doktor rasa perlu diutarakan yang para suami patut peka? Kita tengok dulu yang makro yang lebih besar lah kan. Data sedunia kata ini ikut WHO lah, World Health Organizations. Kalau peringkat dunia, 1 daripada setiap 10 orang dalam jumlah 8 lebih itulah kan, ada gangguan kesihatan minda. Dekat Malaysia, 1 daripada setiap 3. Maksudnya kita lebih tinggi lah ya. Malaysia Jadi, 1 out of 3? Betul. Jadi kalau Zaf kat sini, saya sini ada seorang lagi kat sini kan. One of us tu. Dalam bilik kita ni ada 2 orang lah. Betul lah. At least 2 orang yang ada isu kesihatan mental lah. Jadi dia sangat menekan kat situ. Salah satu sebabnya sebab perkhidmatan kesihatan minda ni sangat kurang di Malaysia sebab tak cukup pakarnya. Kalau kita pergi Switzerland, kita ada 27 daripada setiap 100,000 orang sana untuk psikiatris. 27 psikiatris untuk setiap 100,000 rakyat sana. Kalau kita pergi Britain, 18 daripada setiap 100 orang British. 1800? Okay, itu gambaran itu sebenarnya. Okay, kalau Malaysia, 1.9 psikiatris bagi setiap 100 orang Malaysians. Jadi bukan saja kita ni tinggi dari segi kesihatan, gangguan kesihatan mentalnya, juga perkhidmatan nak dapat rawatan tu juga sangat minimum lah aksesnya. Lalu sudah sampai masanya kita nak memasyarakatkan supaya semua ahli masyarakat sebenarnya boleh je melakukan sesuatu untuk menjaga diri kita dan orang online supaya kesejahteraan minda tu lebih terjagalah. Dalam konteks kita sini, kita bercakap dengan suami-suami dalam keluarga masing-masing dekat situlah. Okay, jadi itu data yang makro. Lalu dia masuk juga di dalam kesejahteraan rumah tangga tadi. Sebab individu-individu inilah yang nanti akan menjadi suami dan isteri tadi. Dia nak tanya pasal data tu, ada tak pecahan lelaki? Sebab biasa ni bagus, dia tidak ada orang kata yalah, lelaki ni selalu diabaikan. Betul. Kan. Dia tak peka dan dia tak nak admit. Lepas tu kalau dia tahu pun dia tak nak pergi rawatan. Okey, jadi kalau kita zoom ke dalam bidang saya lah, suicidology lah kan, bidang bunuh diri. Betul, orang perempuan tu 4 hingga 5 kali lebih tinggi untuk mendapat kemurungan di dalam hidup. Tetapi orang lelaki 4 atau 5 tangga lebih tinggi untuk menyempurnakan tingkah laku bunuh diri. Maksudnya, betul orang perempuan tu beremosi tinggi dan macam-macam. Mungkin itulah kecantikan dia yang menarik orang lelaki kepada mereka. Tapi mereka ni lebih tahu macam mana nak menguruskan perasaan negatif tadi ya. Kenapa orang lelaki ni mungkin kemurungannya rendah ya. Tapi kadar bunuh diri dia 4 atau hingga 5 tahun lebih tinggi daripada golongan perempuan sebab dia simpan lebih. Kalau ikut sains, ikut psikologi ni, kata pendam benda yang bernanah kat dalam tu, lama-lama dia meletup dalam hal-hal yang terlalu negatif. Itu contoh yang makro lah. Dan banyak terkesan di dalam, mungkin tak sampai pada bunuh diri, tapi aksi-aksi yang boleh meretakkan rumah tangga tu, bila suami tu tidak memandu isteri dan keluarga dengan lebih harmoni, lebih sejahtera tu mungkin boleh membawa kepada kesan-kesan yang agak negatif. Doktor, saya selalu tengok, saya study lah kadar perceraian. Dah mungkin saya tarik balik last 20-30 tahun kan. Saya tengok ada satu graf ni, saya selalu tertanya. Graf bunuh diri dan graf perceraian macam dia ikut lah. Dia ikut masing-masing kan. Saya tanya juga banyak orang ni, saya ada opportunity nak tanya doktor kan. Bila saya tanya, adakah kadar bunuh diri dan kadar perceraian ni, adakah ada linkage? Tetapi ramai orang kata kat saya, tak ada conclusive research untuk link perceraian dan kes bunuh diri. Okay. Tetapi, bila kita tengok dengan mata dia ikut je. Mungkin doktor, ada ke link? Ada link yang, ada linkage antara bunuh diri dan perceraian? Okay. Dalam social studies, dalam
belajar kemanusiaan ni sebenarnya kita sangat tak suka menggunakan perkataan causal atau penyebab. Sebab dalam tindak tanduk manusia ni susah nak mengatakan A itu penyebab kepada B. Sebab mungkin ada A, B, C, D, E penyebab kepada yang satu. Lalu perkataan yang digunakan tadi sangat tepatlah. Maknanya link dalam bahasa kita lah. Dalam bahasa akademik itu kita panggil korelasi, correlations lah ya. Jadi maknanya betul maknanya kes-kes gangguan kesihatan minda tu memang ada korelasinya dengan kes-kes penceraian. Itu adalah satu scientific statement yang agak tepat. Okay? Sebab sudah tentunya kesihatan minda yang tidak ditangani tadi, orang-orang ini juga, individu ini juga yang akan berkahwin, menerusi rumah tangga, dan kalau tidak tangani boleh membawa kepada keretakan rumah tangga, termasuklah penceraian tadi. Betul maknanya itulah manusia yang kalau kita nak segmentas pun dia tak boleh, tapi kita kena ada usaha untuk menangani satu persatu. Saya juga, kalau kita nak bantulah para suami di luar sana yang mungkin sekarang ni terasa tertekan. Dia terasa tertekan dalam isu rumah tangga dan dia macam kita mungkin dia tak tahu kan, mungkin doktor boleh bagi tak beberapa tips untuk satu nak kenal pasti ataupun nak jadi awareness, saya mungkin ada isu kesihatan minda atau kesihatan emosi atau semi spiritual tak ni kan. Dan mungkin satu tips apakah langkah, mungkin tips adalah sesi ni kadang-kadang panjang kan. Betul. Dan berkali-kali, tapi mungkin dalam kita punya podcast ni ada tak boleh bagi satu tips untuk para suami nak kenal pasti dan mungkin ambil tindakan. Alhamdulillah satunya kita ada modul ni yang insya-Allah ada siri-siri yang akan datang nanti. Kita ambil teori yang besar dulu ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa lah, mungkin ramai dah peganglah surah An-Nisa surah keempat 34 tu, Allah katakan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Sesungguhnya rijal itu, lelaki itu, suami itu, kita tak terjemahkan dulu qawwam tu. An-nisa, perempuan atau isteri. Kalau kita baca Ibnu Katsir lah ya, tafsirnya. Kataan qawwam tu dia banyak ya. Kalau masa Melayu dia kata pemimpin lah. Pemimpin, penjaga, pembimbing, penjana, macam-macam lagi lah. Dan panjang kata ulamanya, dan ada ulama mengatakan bahawa qawwam tu juga termasuk tugas suami itu memberikan kesejahteraan kepada isteri tadi. Lalu dalam siri-siri kita nanti, disebabkan kita approach kita sangat personal betul, tapi kita nak juga scientific. Saya sekarang sedang buat satu siri ya dengan suami-suami di Brunei contohnya. Dalam bidang yang lebih kurang sama. Lalu kita nak psikometrikkan qawwam tadi. Dengan memberikan peserta nanti cara-cara nak mengenali diri sendiri. Sebab qawwam tu besar tugasnya. Salah satu definisi yang besar yang kita nak pandang tu adalah isu-isu kesihatan minda. Bagaimana suami itu boleh pertama psikometrikkan diri sendiri dan menggunakan muka psikometrik yang sama untuk kenali isteri dan anak-anak, lalu kita boleh memimpin dengan sejahtera. Satu cerita lagi, tadi ayat Quran, yang keduanya hadis ya. Satu kali tu Rasulullah tu, anak-anak Rasulullah yang laki lah, yang kecil-kecil tu kan, semuanya meninggal ketika masa kecil. Lalu dalam konteks bangsa Arab, kalau kita tak ada anak lelaki ni, macam kita tak ada waris lah kot. Lalu bila anak dia yang nama Ibrahim tu meninggal, dia penduduklah di lorong-lorong Madinah tu, lalu datanglah seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Bagi orang Islam, ini bukan calon-calon sahabat lah kot yang sudah dijanjikan 10 orang masuk surga. Lalu dia tersempat dengan Rasulullah, ketika tu Rasulullah sedang menangis. Tadi persoalannya, maco tak mahu orang lelaki ni kalau menangis kan? Sebab dia diuji dengan kemurungan disebabkan meninggalnya anak lelaki dia tadi. Lalu Abdurrahman berkata, ya Rasulullah, anta pun menangis ke? Jawab Rasulullah tu yang kita nak guna dalam siri-siri kita. Lalu Rasulullah jawab, wahai anak Auf, menangislah. Sebab menangis itu adalah rahmah.
dalam konteks psikospiritual kesejahteraan, ini konsep yang besar yang kita nak rungkaikan bersama dengan para suami lah. Cuma dalam saintifik nanti kita akan ambil konsep-konsep qawam dan rahmah tadi, dan kita akan psikometrik kemurungan, anxiety, semua supaya kita lebih kenal. Jadi inti mungkin permulaan yang agak baik lah supaya kita menjadi suami-suami yang lebih sejahtera mindanya. Ada tak satu macam orang kata kan, kalau sekarang ni ada mengajar untuk macam mana nak kenal pasti kalau kamu kena stroke. Ada dia simptom dia. Kalau sakit kat sini ni kan, that means okay, kena tahu tanda-tanda ni you kena stroke. So ada tak tanda-tanda yang jelas seorang suami tu sedang mengalami isu kesihatan minda, sama ada depression, anxiety, stress dan macam tu? Yang standard nanti para suami kita akan buat bersama-sama. Yang standard yang digunakan dunia tu kat DASS lah ya. DASS tu DASS lah. D to depression, A to anxiety, S to stress. Okay. Kemudian katalah kita dapati dalam ambil DASS tadi, anxiety kita tinggi, dan kita akan ikuti dengan psikometrik yang lain namanya GAD-7 khusus untuk anxiety sahaja supaya kita lebih kenal lah. Okay. Kemudian kalau kita depression agak tinggi, kita akan ambil khusus yang namanya PHQ-9. Itu khusus untuk depression, maksudnya dia ada 9 tanda-tanda yang menunjukkan pada suami itu ada kemurungan. Kalau GAD-7 tadi, ada 7 tanda-tanda yang menunjukkan suami tadi ada kebimbangan yang agak besar dalam hidup. Bukan nak kenal saja ya. Kita nanti akan cadangkan cara-cara lah yang kita boleh guna untuk diri sendiri untuk menguruskan emosi-emosi yang negatif tadi. Kalau saya tanya antara para suami, doktor punya pengalaman sendiri, menarik tu DAS tu kan? Depression, anxiety, stress. Betul. Orang suami paling banyak isu apa? Dia asalnya semuanya stres. Okey, jadi ada stres yang jangka masa pendek dan ada stres yang jangka masa panjang. Kedua-dua ni ada psikometrik nanti yang kita akan ambil bersama-sama dan kita lihat diri kita sendirilah. Sebab bantuan dan intervensi tadi dia berbeza sama ada jangka masa panjang atau jangka masa pendek tadi ya. Jadi golongan lelaki tadi walaupun kalau tengok kemurungan tadi, okay, golongan perempuan agak tinggi, tapi dari segi stres dan anxiety tu dia lebih kurang sama saja, tetapi area-area di mana dia stres tu dia berbeza dengan area orang perempuan stres lah. Maksudnya kalau orang lelaki tu mungkin hal-hal finance, okay, hal-hal anak yang masuk universiti, benda-benda macam itulah. Okay, tapi itu juga kena diuruskan, ditangani juga. Saya rasa betul juga kalau saya pun letak diri saya pun, kalau antara tiga-tiga ni saya setuju. Betul. Saya pun rasakan stres yang paling tinggi kan. Jadi mungkin boleh bagi, kalau doktor boleh bagi satu nasihat atau tips kan kepada mungkin diri saya dan juga kepada para suami di luar sana yang mungkin mengalami stres yang sangat tinggi setiap hari kan. Apa tips yang doktor boleh bagi kat kita orang? Okey. Saya ada 9 stress busters lah biasanya. Okay. 9 stress busters lah. Kita mungkin tak sempat nak. Tak sempat, cuma kita satu saja hari ni lah. Okay. Jadi kalau kita orang Islam, antara rukun iman tu ada 6 ya. Yang terakhir tu percaya kepada qada dan qadar lah. Jadi para suami kena tahu ya, ada benda yang kita boleh ubah dan ada benda yang kita tak boleh ubah. Lalu one of those 9 stress busters is berdamailah dengan ketidakpastian dalam hidup sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita ni stres sebab kita nak cuba benda-benda yang kita memang tak boleh ubah. Contoh yang saya selalu bagi kepada para suami tu, katalah kita dah gemuk sebab dah kahwin lama. Okey, lalu kita nak kuruskan badan lah kan. Katalah petang ni dah schedule lah, lepas kerja aku nak pergi jogging lah kan. Tiba-tiba Allah takdirkan panas sangat-sangat. Okay. Kita berkata tak apalah. Besoklah kot nak jogging. Tiba-tiba tunggu besok dan hujan lebat. Sebab kita nak cuba ubah cuaca yang kita tak boleh ubah. Lalu stres lagi tinggilah. Sedangkan ada satu benda yang kita boleh ubah. Beli payung tu kita boleh ubah ya. Jadi panas boleh guna. Okay. Hujan pun boleh guna. Lalu kita ada teknik-teknik nak tengok nanti apa benda yang kita boleh ubah, apa benda yang kita tak boleh ubah lah. Lalu kita boleh berdamai dengan benda-benda yang tidak pasti dalam hidup, lalu stres dan anxiety kita akan menurun dekat situlah. Betul. Saya pun nak share antara satu perkara kalau saya stres.
saya pun suka pergi bersolat dekat masjid. Saya ada beberapa masjid yang saya rasa akan menenangkan diri dan kita ikut imam kan. Betul. Imam tu nak solat berapa lama ke, Betul. apa ke, bukan kita kena bergantung kat dia. Kita kena ikut dia kan. Betul. Dan mintalah betul kat dia. Betul tu kat saya pun percaya boleh membantu lah. Jadi bila doktor berkata banyak ni kan, ada DAS, lepas tu ada setiap tu ada, saya pun dah tak ingat kan apa dia punya ni. Doktor pun ada 9 step stress busters, banyak untuk dikongsikan dan saya rasa tak sempat untuk podcast ni. Sebab tu saya memang sangat teruja dan berterima kasih kerana doktor telah bersetuju untuk bersama kita dalam program transformasi nanti yang akan dilancarkan, di mana doktor akan buat 10 episod ya, insyaAllah. InsyaAllah kita akan buat 10 episod di mana saya rasa banyak doktor akan membantu para suami di luar sana untuk nak menenangi stres ataupun anxiety atau depression. Macam saya pun setuju. Anxiety mungkin lelaki saya tahulah kurang sikit berbanding dengan perempuan. Tapi stres lah doktor ya. Jadi saya rasa kita ada kat sini saja masa kita bersama. Dan saya ingin menjemputlah para pendengar di luar sana untuk bersama kami dalam program yang akan datang, program transformasi rumah tangga dan bersama Dr. Adnan, topik kesejahteraan diri. Kepada pendengar yang masih setia bersama kami ke penghujung episod ini, saya berharap apa yang dia dikongsikan memberi banyak manfaat. Saya juga terasa banyak manfaat juga saya belajar daripada Dr. Adnan. Ya? Dan jangan lupa untuk nak subscribe untuk dapatkan episod-episod yang akan datang, dan juga tinggalkan komen. Mungkin anda para suami yang mengalami isu-isu kesejahteraan diri, mungkin nak beritahu kami apa masalah yang anda sedang mengalami, dan juga mungkin anda ada tips bagaimana anda menenangi stres ataupun anxiety dan depression ya. Jadi kita ada setakat ini saja. InsyaAllah kita akan bertemu dalam episod yang akan datang, dan saya harap dapat bertemu lagi dengan Dr. Adnan. Dr. Adnan, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, insyaAllah kita sama-sama belajar insyaAllah. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.